Sejak sah bercerai dengan pelakon Nur Fazura pada Oktober 2024, Fatah Amin 34 menjadi tumpuan ramai apabila digelar sebagai duda hot oleh netizen. Gelaran ini timbul selepas beliau kembali aktif di media sosial termasuk secara langsung di TikTok yang mendapat sambutan hangat daripada peminat wanita. Baru-baru ini, Fatah telah memuat naik sebuah video di laman akaun TikTok menunjukkan dirinya kelihatan santai dan bergaya telah menarik perhatian ramai netizen wanita yang memuji penampilannya. Menjengah ke ruangan komen, hampir keseluruhan komen dibanjiri oleh netizen wanita yang terpesona dengan penampilan Fatah. Apa yang lebih menghiburkan adalah yang meninggalkan komen adalah wanita yang sudah pun berkahwin. Suami aku lagi handsome, ya Allah, suami aku lagi handsome. Bos dah start tanya asal ulang-ulang lagu ni. Geram betul dengan senyuman tu. Jom kahwin. Anak aku tanya kenapa lagu ulang-ulang ibu. Ibu tengah cuci mata nak. Syafiq Kaili dah kahwin. Tengok Fatah Amin jelas sekarang ni. Suami aku tanya kenapa ulang-ulang lagu ni. Tengah cari komen bini. Ramai juga netizen mengatakan bahawa Fatah Amin mempunyai pesonanya yang tersendiri. Lebih-lebih lagi selepas memegang status duda, pembawaan diri yang lebih kemas dan berkarisma menunjukkan dirinya semakin stabil dan bahagia. Seronok tengok Fatah sekarang, berbeza dulu, sekarang macam dia dah jadi diri dia sendiri. Ni dah tidak kontrol-kontrol, masing-masing boleh bahagia dengan cara sendiri. Kiflay Fatah Amin. Masa dengan Fazura, kenapa aura segak tu hilang? Tak minat nak ikut, tapi sekarang ni FIP je muka kau Fatah, acik ulang-ulang. Nampak bahagia Fatah sejak kebelakangan ni ya. Tak payah buat caption sindir-sindir. Abang Long nampak ceria setelah dapat title Duda. Gelaran Duda Hot yang diberikan oleh netizen bukan sekadar gurauan, tetapi mencerminkan populariti Fatah yang semakin meningkat selepas kembali solo. Sokongan padu daripada peminat membuktikan bahawa beliau masih relevan dan diminati dalam industri hiburan tanah air. Kini beliau sedang hangat diperkatakan sedang bersama dengan penyanyi Amira Othman.